Ustazah. Iyalah. Aduh. Ustazah punya duduk koko yang nak kata, ya Allah mesti ada tak yang ada sibuk. Saya dah lah sibuk hari ni. Ada event satu hari ni. Yalah. Dengan line macam tu, ya Allah. Betul. Ustazah challenge kan? Challenge sangat lah tu yang Ustazah nak beritahu tu. Ustazah duk fikir sudah Yana mesti menunggu Ustazah dah. Apa ni kita hari ni solat jemaah kan? Bukan surat berapa dah kita ni? Dah Esther tengok. Bukan surat okey. Baik, cuba beritahu Ustazah buka surat berapa dah? Satu. Okey, baik ya. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertamanya Ustazah mohon maaf, memang telefon Yana dah berkali-kali. Yana pun tak ada line pula. Ini ujian hari ni kan. Ustazah kata macam mana Ustazah nak bagi tahu ni. Memang jalan teruk sangat jam. Jadi alhamdulillah Ustazah minta maaf sungguh, minta halal lah yang masa yang dah pun hampir 30 minit tu. Sebab apa Ustazah lekat banyak dekat MRR tu pun tadi jam sebab orang balik nak masuk Kelantan dengan jadi ramai yang bercuti. Kita Malaysia ni pantang ada cuti, semuanya akan balik. Tapi saya tak tahu takaful ni macam mana ya nak pakat balik tak? Balik ya. Jadi kalau tengok tadi pun masuk depan negara tu pun Ustazah sepanjang jalan tu semuanya daripada apa tu sebelum ke apa nama PLTC tu kan, semuanya jam semua lekat sampai di sini. Jadi minta maaf sungguh kepada muslimat ya. Semoga dengan sahabat yang menunggu itu dibalas dengan syurga oleh Allah SWT. Okey ya? Baik, bila kita pergi kepada solat berjamaah, solat berjamaah ini bila sebut jamaah ni maknanya ramai, bukan solat seorang. Kalau seorang fardi ya, solat berjamaah taqwalu min solatil fardi bisab'in wa 'ashrina darajat. Solat berjamaah lebih baik daripada solat seorang dengan berapa kali darjat? 27 kali darjat pahalanya. Itulah Allah SWT menyayangi kita. Allah bagi kita pahala berjemaah tu kita dapat seumpama kita solat seorang tu 27 kali. Kalau kita solat seorang kita dapat satu pahala. Tapi kalau kita solat berjemaah, sekali solat dah dapat 27. Ya. Kemudian kita tengok Allah bagi tengok Ramadan ni nak datang. Hari ni 25 Syaban. Hari Isnin ni 28, hari Selasa ni 29 Syaban. 30 tu hari Syak. Ya. Jadi kalau 29 hari Syaban tu orang tengok anak bulan. Iaitu ketika Maghrib orang akan tengok anak bulan. Kalau anak bulan kelihatan kita kena puasa hari Rabu. Tetapi di Malaysia ni yang digunakan kebiasaannya adalah secara hisab. Ya. Hisab tu ialah apa? Hisab yang mengikut ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan kebiasaannya bila dia kira-kira tu, insya-Allah dijangka kita puasa pada hari Khamis. Ya. Dan Ustazah nak sebut, kalau solat jemaah ni pun kita dah dapat 27 darjat pahala. Ya, puasa tu pun ya Allah banyak. Punya kasih sayang Allah tu tak terkira kepada kita. Kita puasa, kalau amalan sunat hari biasa ni kan, kita dah dapat Ramadan nanti. Puasa dalam bulan Ramadan, amalan sunat dikira pahala wajib. Yang pahala wajib pula diangkat
meningkat lagi 70 hingga 700 kali ganda. Tengok anak-anak banyak. Kemudian Allah bagi lagi kasih sayang Allah dalam bulan Ramadan itu, iaitu 10 terakhir kita akan bersemuka dengan Lailatul Qadar seumpama 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Kat sini mana ada 83? Kalau ada maknanya dibaring dia sebentar lah. Tapi Ustazah nak ceritanya, ini kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kalau orang buat umrah dalam bulan Ramadan ni seumpama dia mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW pahalanya. Itulah kan. Itu orang pergi Ustazah baru sampai hari ni 12 hari daripada umrah. Dan Ustazah duduk di sana, Ustazah melihat, ya Allah, Ustazah rasa macam haji. Ya, masa Ustazah buat haji, tawaf ifadah tu punya ramai. Kali ni Ustazah buat tawaf tu, tawaf umrah sahaja pun dah memang, ya Allah, padat. Ya, sa'i pun padat. Ramai sangat orang. Sekarang sebab dia buka melalui pelancongan, orang semua boleh masuk. Orang buat DIY je sekarang ni banyak. Ya. Jadi bila disebut solat berjemaah itu kasih sayang Allah, Ustazah nak sebut. Ya. Allah SWT ini dia suruh kita solat berjemaah. Ya, sebagaimana ulama mengatakan hukum solat berjemaah ini adalah fardu ain. Setengah ulama kata fardu ain, manakala sebahagian lagi fardu kifayah. Ya. Kalau kita lihat, ada juga yang mengatakan, setengah ulama kata hukumnya adalah sunat muakkad. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kalau satu kampung tu Nabi pergi, Nabi ziarah kampung Badui, ada sekali dalam sirah Nabi, Nabi tengok kampung tu dia tak ada orang, Nabi suruh buat surau atau masjid supaya dapat dirikan solat berjemaah. Penting solat berjemaah. Kalau muslimat yang baru kahwin, yang nak duduk satu-satu tempat, jangan carilah tempat yang tak ada masjid. Jangan cari tempat yang tak ada surau. Cari tempat yang ada surau dan masjid supaya boleh berjemaah. Especially kepada suami kita. Ya, anak-anak lelaki kita. Sebab anak lelaki, para suami, mereka digalakkan solat di masjid. Orang perempuan tak boleh ke rumah. Ya. Jadi hukum dia, kalau kita ikut Imam Syafi'i, nama dia sunat muakkad. Sunat muakkad ni sunat yang memang kalau Ustazah tak tanya macam ni kan, antara tiga ni mana ni wajib kan. Nombor dua ni tangan Ustazah yang ni wajib, yang ni adalah sunat muakkad, yang ni adalah sunat. Cuba letak tiga. Yang hak berdiri tinggi tu adalah wajib. Yang second rendah tu adalah sunat muakkad. Tangan Ustazah ni sunat muakkad, yang rendah sikit tu adalah sunat. Mana sunat muakkad ni dituntut. Orang perempuan, dia ramai kata duduk di rumah, sembahyang di rumah lebih afdal. Okey, memang betul orang perempuan solat di rumah lebih afdal. Tetapi tidak ada ayat yang mengatakan orang perempuan ni tak boleh pergi masjid. Ada tak? Tak ada. Ada tak ayat mengatakan orang perempuan tak boleh pergi masjid? Tak ada. Jadi adakah orang perempuan tak memang kena duduk kat rumah je? Boleh datang masjid. Walaupun afdal bagi mereka solat di rumah, kerana perempuan ni dia banyak fitnah. Dan ayat yang diturunkan, nas dalil yang berkaitan dengan solat orang perempuan di rumah lebih utama tu, dia lebih kepada penekanan kepada fitnah. Kita pergi masuk pintu belakang, tak jumpa muslimin, duduk solat, lepas tu balik, tak ada masalah, pergilah. Tapi kalau kita ni janda, minta maaf saya sebut, jalan seorang-seorang pergi pagi waktu subuh ke 5, kan? Bahaya tak? Bahaya.
tunggu duit tu, pom jatuh. Sebab apa? Sebab dia tengok kita ni, kata orang Kedah dia tu segok. Bila segok, jadi kita ni tak payah nak pergi sangat lah. Kalau nak pergi, kita pergi dengan suami, ikut pintu belakang, jangan masuk pintu utama lah. Kalau pintu utama tu kita masuk dengan suami, kita cepat-cepat pergi ikut tepi, tak ada masalah. Kalau kita kat pasar lebih daripada tu kan. Beli nasi lemak lah, beli sayur lah, beli macam-macam ikan, kan bersemuka ya, dengan ajnabi. Ajnabi tu orang lelaki kita boleh kahwin. Ini tak timbul masalah kita tak pergi masjid. Pergi, cuma kalau kita terdedah dengan fitnah, maka keutamaannya adalah di rumah ya. Okey. Sabda Rasulullah SAW, tadi Ustaz dah baca hadis ni, iaitu solatul jamaah tafdalu min solatul fardhi bi 27 darajat. Ya, solat berjemaah lebih afdal. Afdal ni artinya apa? Bagus. Daripada ya solat berseorangan dengan kadar 27 darajat pangkat pahalanya. Ya, kita betul lah dia kata tak buat ibadat. Buat ibadat bukan sebab pahala-pahala ustazah, memang betul, tapi motivasi kan. Motivasi. Kita solat ramai-ramai, pertama datang masjid niat i'tikaf. Ni kita duduk lama daripada sejam, niat i'tikaf, nawatul i'tikaf lillah ta'ala. Dapat dah satu. Nombor dua, dapat juga berukhuwah. Tengok mata, tengok muka, tengok senyuman, berukhuwah. Dapat dua dah. Kemudian dapat pula solat berjamaah. Alhamdulillah, 3 dah. Boleh dapat pula makan. Kan? Alhamdulillah. Berapa pahala dah kita dapat. Tu tak cerita yang menyumbang. Allah, banyak menyumbang ni kan, lagi besar pahala. Ibu muslimat nak masuk Ramadan ni, ya, banyaklah merebut pahala. Ya, fa innahu li wa ana ajzi. Dalam satu hadis kursi Allah SWT sebut, Nabi sebut balik, pahala orang puasa ni terlalu banyak. Fa innahu li, aku punya Allah kata, aku nak bagi, kamu buat saja. Ya, kalau kita baca Quran dalam bulan puasa, ya, Quran ni dia ada 30 juzuk, ada 114 surah. Surah 114 kan, ayat ada berapa? Kalau biasa pegang kita 6 kan, sebenarnya betul 6236, yang tu betul. 6236 tu tak cerita dia punya huruf. Tak cerita huruf dia, tak cerita perkataan dia. Kali dengan 700. Punyanya tak tahu nak cerita banyak. Tapi kita kan fikir yang tu pun kita buat. Sebab kita nak redha Allah. Pahala tu di belakang Allah yang bagi. Cuma ada perbezaan antara kita. Kalau hak tidur je 24 jam, makruh lah dapat puasa ni. Kan ada tidur 24 jam. Dalam Ramadan tu kerja dia tidur. Makruh lah kan. Dalam Ramadan tu kerja dia apa? Bercakap. Dia kata apa, bila bercakap tu dapat hilang tension. Padahal kita kena tahan kan. Sound tu artinya apa? Sound. Tahan. Ramadan artinya apa? Panas. Cuba buka kalimah Ramadan, apa maksudnya? Ramidhu artinya panas. Panas. Tahan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar sampai terbenam matahari 13 jam kita puasa. Allah tak angkat darjat kita, memang lah kan. Setelah cakap pelajar-pelajar, macam kamu main PUBG tu, dia ada event kan, daripada tarikh sekian-sekian ada event, nak dapat apa dia panggil, mission untuk dapat reward. Dalam event tu lah saya cakap dengan budak-budak begitu lah. Dia kata, Ustaz, mana Ramadan tu event dari Allah lah. Betul lah, event dari Allah. Allah suruh kita buat semua mission dia apa? Quran. Mission dia apa? Ya, zikir. Mission dia apa? Solat berjemaah ni ceritanya. Itu mission dia. InsyaAllah lewat di sana lah, iaitu di syurga Allah.
Sebab tu pintu untuk orang puasa raya. Ar-Rayyan itu pintu orang yang berpuasa. Orang tak puasa tak boleh masuk pintu tu. Ya, bayangkan bulan Ramadan ni juga solat berjemaah. Banyak tak? Banyak. Dia berjemaah ni dia kali lagi jumlah jemaah. Allah Akbar. Banyak sangat. Okey, baik. Dia kata bagi solat Jumaat berjemaah hukumnya adalah fardu ain bagi lelaki, dan dia kata haram ditinggalkan sebab dosa besar. Orang lelaki dia tak boleh. Kalau solat berjemaah hari Jumaat, dia solat Jumaat lah. 3 kali dia tak pergi, 3 kali berturut-turut dia tak pergi. Saya ulang 3 kali berturut-turut dia tak pergi, Allah matikan hati dia. Allah kunci hati dia. Dia kunci pintu hati dia. 3 kali berturut-turut. Orang perempuan dia boleh dapat solat dia boleh pergi solat Jumaat. Saya kat Mekah Madinah pergi je solat Jumaat kan. Tengok kasih sayang Allah. Untuk kita solat tu jadi solat sunat, tapi terangkat solat fardu. Solat fardu terangkat. Kalau kita solat Jumaat, solat fardu terangkat. Maknanya kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Adik boleh solat Jumaat ni persoalannya imam. Kita tengok. Dia kata pertama, sekurang-kurangnya solat berjemaah seorang imam dengan seorang makmum. Kat rumah ada siapa? Ada anak. Anak tu balik tak lagi? Ya Allah, Muslimat, kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Anak dah jam 4 tak balik pun menjadi makmum. Cuba tengok syarat makmum. Ada letak balik tak? Mana ada? Kita jadi imam, anak kita tu yang makmum tu bukan anak cucu kita. Cucu kita tu dah memayis, dah 1, dah 2, dah tahu dah yang mana busuk, yang mana wangi, yang mana cantik, yang mana bodoh, semua dia dah tahu. Maknanya dia tu menjadi imam kita. Sah tak sebenarnya kita? Sah. Makmum walaupun dia tidak balik, dia sudah memayis, dia dikira terangkat solat berjemaah. Yang kat rumah kita tu ada anak-anak tu pagi. Ya, ada kawan sahabat dia kata dia tak pernah solat Jumaat sebab anak dia tak boleh jadi imam, Fatihah dia teruk. Nabi kata la solat liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah solat kepada orang yang tak sempurna baca Fatihah Ummul Quran. Dia kata Ustazah tak bolehlah nak solat dengan anak saya. Sebenarnya ada pendapat kalau anak kita tu dia dalam proses belajar, dia punya Fatihah dia pun masih belum cantik, mak tu jadi imam. Mak jadi imam sebab ibu status dia lebih tinggi pada anak. Mak dah jadi imam, anak tadi ikut sampailah Fatihah dia cantik, barulah dia tu jadi imam, kita pula ikut. Ya, dalam proses belajar ni, Ustazah cerita dalam proses belajar. Ya, ada pula dia kata Ustazah saya takkan sampai bila jadi imam. Saya ni dosa tak putus-putus. Saya bukan maksum. Mana ada kita maksum? Kita semua ni tak macam Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mereka maksum. Kita maksum ke? Tak. Maka kalau kita nak tunggu sampai habis bersih daripada dosa, tak ada satu titik pun dosa dekat hati kita ni, baru nak imam, salah. Sekurang-kurangnya kita ni orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah, sudah boleh jadi imam. Kalau kita ikuti dalam kitab fiqh, Nabi tak sebut nak jadi imam ni kan, Muslimat, syarat pertama faqih. Bukan fiqh, faqih. Faqih tu apa? Bijak berkaitan dengan agama. Ya. Dan juga fasih. Fasih ni membaca Al-Quran, bertajwid, bertartil. Itu syarat yang imam. Ya. Yang kemudiannya syarat yang kedua ialah apa? Dia mesti orang yang antara ramai-ramai tu, siapa yang cerah dulu? Siapa yang cerah dulu? Siapa yang dia memang antara orang yang intimat dengan masjid lebih sikit?
Dia selalu dah dekat masjid, dia memang selalu solat berjemaah, dia orang yang berhijrah, ada kesedaran lebih dahulu. Dan yang ketiga syarat nak jadi imam, orang yang paling senior. Kalau tiga-tiga syarat semua lengkap, maknanya yang pertama, yang kedua dia lengkap, cantik. Yang pertama tu dia faqih, yang kedua dia orang yang berhijrah. So nak ambil yang mana? Tengok antara semua yang ada, semua syarat pertama dan kedua ni dah ada dah. Yang pertama dah ada, yang kedua dah ada. Cuma nak ambil yang mana, tengok paling tua. Faham tak saya sebut? Sini. Sebab tu kat rumah, kalau kita dah solat kat kampung, kita suruh siapa jadi imam? Ayah kita kan? Kenapa kita suruh ayah kita? Sebab ayah kita, dia adalah yang paling tua. Nanti dia kata, tak apa. Ayah minta silalah, dia minta menantu. Tu menantu tu nak kena tengok. Kalau orang tu dia nak ambil anak dia punya suami tu nak buat menantu, nak tengok macam mana, tengok dia boleh tak jadi imam. Penting baca Quran, penting berjemaah, penting. Dia nak bawa anak kita dan cucu kita tu ke syurga, dia kena pastikan ahli keluarga dia tu solat berjemaah. Betul. Ustazah minta ni, yang ada depan Ustazah ataupun secara alam maya ni, kita semua pastikan setiap hari kita solat berjemaah, walaupun tak penuh waktu. At least berapa? 1 atau 2. Pagi tadi solat berjemaah dah, alhamdulillah. Kalau pun solat seorang, ambil pula zuhur saya solat berjemaah. Subuh seorang, zuhur seorang, asar seorang, maghrib pun seorang. Habis isyak, pastikan kalinya azan mesti berjemaah. Sekurang-kurangnya setiap hari kita dapat 1 waktu. Saya cakap dengan anak saya, siap. Mama tak bagi solat seorang, tak pernah. Saya tak bagi. Mesti solat dengan sama. Tak kira boy atau girl. Sebab saya tak syarat begitu. Saya nak train supaya mereka ni solat berjemaah saja. Saya nak lelaki waktu maghrib, waktu isyak semua dekat surau, dekat masjid. Ada yang kadang-kadang suami dia culas. Kalau tanya takkan tak jawab kan? Siapa suami dia culas mesti tak jawab. Ada suami culas. Culas apa? Pergi solat berjemaah dekat masjid. Isteri ni duk suruh lah kan, pergilah bang, pergilah. Ini ada kuliah ustaz. Dia kata apa, nak tunggu azan itu dulu datang. Kalau ada ustaz azan itu baru nak solat berjemaah. Berat danam. Sebenarnya setiap waktu Nabi Muhammad SAW bila kering, tak boleh nak bangun, dah tak boleh dah pun, bangkit juga dipapah oleh para sahabat untuk tunaikan solat berjemaah. Tu kita kan, Sazah pelik lah. Ada orang kan, dia boleh masuk masjid, dia boleh semayang seorang waktu iqamat berkumandang. Kalau dia iqamat berkumandang, artinya orang dah bagi signal, jom kita nak semayang berjemaah. Dia azan dengan iqamat beza kat mana? Azan untuk ruangan di luar, jom kita semayang. Tapi kalau untuk masjid je iqamah, maka bila dia iqamat dalam masjid, artinya kita semua kena get ready. Semua masuk apa ni? Masuk saf. Tak boleh dia bangun, dia solat seorang kat belakang. Lepas tu kita dah bagi salam semua, kita duduk diri, ingat kot dia nak bangun ke, sebab dia solat seorang tu dia kelangkang kot dah. Dia buat dia duduk kat surau tu, kaki duduk, dia tengok kita duduk diri. Orang ni dia tak belajar. Sebab tu ilmu sangat penting. Saya sebut di mana-mana kita ni kalau tak nak ilmu susah. Masa
Atau saya tengok sendiri, hilau sendiri yang 2 biji mata seorang ni. Dia katakan nak tengok hidung kan, dengan 2 biji mata lah kan. Ustaz tengok, yang tak mau sebut lah negara mana. Dia duduk atas kerusi, dia solat kat kerusi. Mereka banyak pakai guna stul. Kadang-kadang Ustazah pelik, dia berjalan macam biasa, dia semayang dia pakai stul. Jadi dia tok tu Ustazah tengok, memang atas sejadah dia tu ada beg dia, dan kaki dia duduk atas beg tu, tapi ada benda antara beg dan kaki dia. Apa dia? Ibu tahu tak beg dan kaki dia antara tu ada apa? Quran. Seperti kaki dia Quran, beg. Duduk macam ni, relax je. Ni bawah ni memang Quran. Mana hijab? Kita pergi kat Mekah, Quran apa? Hijab. Duduk bawah tapak kaki dia. Kaki dia dah goyang macam ni. Ilmu penting tak? Penting. Kita pergi buat apa tu? Buat umrah. Kita duduk mana? Depan Kaabah pun kita boleh letakkan kita di bawah. Ilmu tu penting. Jadi Ustazah terfikir tu, dia boleh tidur dia bunyi macam tu. Sekali dia bangun je, dia masuk solat, dia solat. Allahu Akbar. Mana ada mazhab mana-mana pun yang kata boleh. Kalau kita kata nak sedap kan, tak apa pun satu mazhab dia. Kita kan tak boleh kena ambil wuduk kalau dah tidur mati ni kan. Terus ada punya lagu tu kan, maknanya tidur betul lah tu. Bangun memang Syafi'i tak boleh kita kena ambil wuduk. Dan dia tidur panjang. Dia kalau daripada duha tu sampai ke zuhur lama tak? Lama. Bangun tu bila ambil wuduk, masuk solat. Saya kan cakap dengan suami selepas, abang kena tanda telinga lah. Saya kata, saya tak ada tempat nak cerita. Saya nak cerita juga. Suami semua dengar lah, pendengar setia dia. Dia kata, lah mudah-mudahan tu pentingnya ilmu dalam masyarakat. Betul? Kan kita tak tahu nak luahkan kat siapa. Kita tengok macam tu, Allahu Rabbi. Ya? Sampai sama. Kita geram. Ya? Kita geram kan. Itulah. Tapi kita kena sabar ya. Kat sana kena sabar. Dia tak boleh kita marah-marah, kena sabar banyak. Sebab nak dapat pahala 1,000. Nak dapat pahala 1 qirat tu Bukit Uhud. Kalau orang semayang jenazah, solat berjemaah jenazah, berjemaah jenazah. Satu Bukit Uhud tu bawa ke kubur 2 Bukit Uhud. Kita je tak cari fusuh. Fusuh tu apa? Faham. Kita kata tak apa ya, seadanya. Saya ni semuanya pasal sampai tak ada usaha untuk kita ni nak mengecapi Lailatul Qadar. Nak dapat malam ni boleh qiyam tiap-tiap malam Ramadan. Kita kata buat untuk Ramadan nak buat apa? Allah bagi special kan kat kita. Betul kita buat kerana Allah, tapi ini kan bulan special Allah bagi. Jadi Ustazah nak minta tarawih ni berjemaah. Kita solat berjemaah. Siapa yang solat dalam hadis Nabi, siapa yang solat daripada awal lepas Isyak tu dia dah berjemaah sampai dah witir berjemaah, subuh berjemaah, macam sembahyang sepanjang malam. Kita solat tarawih tu macam solat sepanjang malam. Dah penat daripada takaful kerja kan, balik ke 5 lebih masuk blok. Lepas tu lepas buka puasa nganga macam tu, tak sedar, letih. Bangun pukul 3 tarawih ibu-ibu muslimat, ambil
rugi kita. Mana ada jaminan tahun depan dapat jumpa. Di doa dah tiap hari, ya Allah, mabarik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Lailatul Qadar wa balighna ila akhir Ramadan. Itu doa dah ni. Tarawih. Apa adat puasa? Adat puasa niat masuk sumpah maghrib hari Rabu tu niat dah. Niat masuk je Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik dah kita niat. Niat dia sampai boleh bukan setakat puasa esok je, nama itu sama wadid adai fardhi syahr Ramadan hazil sanatil ta'ala, bahkan boleh niat sebulan. Untuk Allah sayang kat kita. Sebulan bulan Ramadan. Lepas tu jaga adab puasa. Apa dia nak buat? Tarawih. Lepas tu cepatkan sahur. Ya, waktu imsak berhenti, jangan sahur ketiga. Ya. Lambatkan, maaf ayat sebentar balik. Lambatkan, maksudnya lambatkan sahur, cepatkan berbuka, betul. Lambat tu tinggal macam mana? Sampai imsak. Imsak ni dia 10 minutes before subuh. Kalau subuh 6.19, imsak 6-9 minit. Betul tak? Kau betul? Betul lah matematik ni kan? Kalau subuh 6.20, imsak 6.10. Masa tu kita dah bagi, Allah bagi signal dah. Masa tu dia dah get ready dah. Jangan sahur dulu lagi. Oh, Ustazah jumpa orang dia tak pernah sahur. Tak ada kat sini Dia kata pukul 12 Ustazah makan siap-siap Maggi. Prok minum air. Dia sahur tu. Tu bukan sahur. Tasaharu ka'inna suhur barakah. Sahur ni berkat. Waktu bila kalau boleh takhirkan sampailah kita berbuka imsak. Cepat berbuka artinya ialah apa? Jangan duk sibuk buat benda lain. Berbukalah cepat. Tetapi sebelum berbuka baca doa. Yang ni yang mahu tak buat. Sebelum berbuka dia tak baca doa. Doa sebelum berbuka mustajab. Allah memang tak buat doa tu. Muslimat kita ni kan tak boleh nak pergi ke Madinah. Saya tak pergi ke Madinah ni waktu Ramadan sebab berhalangan lah tentang sekolah. Tapi sejak pergi itu, setiap suasana tu dah ada orang banyak puasa lah, puasa sunat kan. Kat sana budaya sedekah banyak. Jadi kita amalkan. Tak boleh pergi sana kat sini solat berjamaah, banyak bersedekah. Ustazah nak kita ni kan duit gaji kita tu keluarkan sikit untuk infak Ramadan ni. Boleh tak? Muslimat jangan menyesal tau. Kalau tiba-tiba kita ni habis Ramadan, kita ni tak sempat nak bersedekah. Bila Nabi ditanya oleh para sahabat apa amalan terbaik, Nabi jawab bersedekah. Banyak bersedekah. Kemudian muslimat sekalian, solat beramai-ramai lebih baik dan afdal. Kerana bila kita solat beramai-ramai, kita sudah bersalam, tengok muka antara satu sama lain. Biji mata ni kalau bertentang jatuh dosa. Dia dosa ni dia akan padam bila mata kita bertentangan. Jangan kita ini salam, time salam buat satu barang, ambil skip, tak mau salam orang kita bergaduh. Muslimat, inilah peluangnya. Dan solat berjemaah ni kita kena belajar, iaitu dia sangat menuntut kita kepada kesabaran. Solat seorang laju kan, jemaah kena tunggu. Ada tau orang dia kalau kabut, dia tak nak solat jemaah. Sebab apa? Dia kata saya cepat, saya nak cepat. Betul kau sudah nak tanya, nak cepatkan seorang-seorang. Sebab jemaah imam tu dia lambat. Kalau imam lambat tak apalah. Tapi kalau imam tu pun dia pecut, boleh solat jemaah. Kami kat sekolah Ustazah kan, Ustazah memang bila nak solat, Ustazah memang solat berjemaah dengan cikgu. Ustazah akan buka speed.
buka speed. Bila ada mesyuarat, bukan kita suruh mesyuarat, semua orang mesyuarat, buka speed. Boleh tak solat jemaah? Boleh. Solat berjemaah, tapi imam tu kena buka speed. Imam tu dia tak tengok mana, oh salah. Dia punya solat tu seronok, baca surah yang panjang bersetahun Quran. Pusing belakang tengoklah, hilang makmum. Betul. Dia kena tengok makmum tu sakit ke, pusing belakang. Oh banyak orang tua-tua, jangan baca surah panjang-panjang. Orang tua-tua ramai, bacalah surah yang sederhana atau pendek. Dia kena melihat makmum ni di belakang dia. Ya, mari belakang dulu. Ya, semua orang muda, budak universiti, bacalah panjang sikit. Budak universiti kaki dia lutut dia tak masalah. Ni kan kita lutut dah mula dah bergoyang, dah mula dah cabut strain. Jadi tengok kepada makmum. Anak kita, okey, ada yang dia nak solat berjemaah, tapi hari Jumaat jemaah tadi kita baca surah Sajadah. Saja teringin dan saja nak solat jemaah dan baca dan sujud sajadah. Boleh tengok tak? Boleh. Sujud sajadah tu sunat. Buka lah Quran besar tu, ya. Tapi jangan duduk belik-belik. Kat mana? Kita lepas tadi tak boleh. Dia bila kita baca tu, kita nak Allah tak boleh jadi alfa deka. Kita tengok, ya, dia punya screen tu, ataupun kita tengok Quran tu, kita follow je dan sambil kita baca, kita nak Allah tu tak lari. Kita baca. Boleh. Kat mana lagi kita kata alasan tak nak berjemaah? Sampai kalau kita nak tengok Quran pun boleh. Yang tak digalakkan untuk kita solat-solat fardu. Solat subuh tu solat fardu, tapi sujud sejadah adalah sunat. Muslimat sekalian, pentingnya juga saf. Ini banyak ni kalau Ustazah nak cerita tugas imam, kita akan ceritalah nanti. Tapi dalam Ramadan itu tak ada kan? Sebab lepas ni kita raya dah. Time Ustazah dia dah sampai nak raya dah. Cuma Ustazah nak, nanti kita akan cerita. Cuma saf ni kan, kalau muslimat ikut, dia mesti pastikan tumit sama. Tumit sama. Itu saf yang betul. Kan duk tengok sejadah bagi sama. Apa sejadah bagi sama? Kalau contoh ni kan, Ya, ni saf lah ni. sepatutnya ni kaki Ya, kan, betul. sama lah kan. Betul. Kaki yang ni. Sebab ramai yang tak faham. Yang ni bukan tempat sujud. Yang ni kaki. So maksudnya kaki depan semua sama lah kan. Betul. Tumit. Kita make sure semua bertapak atas Sini ni. pun ramai yang tak faham. Tak faham. Ya Allah, kalau kat Mekah tu kita nak sembahyang, kita duduk dah. Dia dia start di sini tengah. Macam mana kita nak sujud? Kita sujud kena punggung dia. Tu kena mengaji kan. Yang ni dia buat untuk apa? Yang ni saf. Saf ni kita duduk kat sini, solatnya situ tempat sujud. Tapi kalau kita rasakan orang duk pijak-pijak, kita bawa sejadah kecil. Ya, kalau kerusi kita nak duduk, kerusi kita jangan ke depan, jangan belakang sangat. Sekarang ni masjid, dia suruh masjid, Jabatan Agama Islam dia pesan, kalau kita nak letak kerusi jangan ke depan sangat, belakang pun jangan ke belakang sangat. Sedang tu begini, bila dia berdiri, dia tak lari daripada saf. Bila dia duduk, dia ngam dengan saf. Saya pernah buat praktikal kan? Dia berdiri, dia tak lari pada saf. Bila dia duduk, dia ngam dengan saf. Kita buat macam tu. Banyak ni kalau Ustazah nak cerita. Tapi ya, imam kalau lupa, cari makmum kat sebelah kanan tu, fakih dan juga fasih juga. Kalau siapa tak berapa fakih dengan fasih, dia jangan duduk belah kanan. Sebab bila imam terkentut, imam keluar, siapa nak naik? Hak belah kanan. Hak belah kanan tu khatam Quran pun tak habis. Tak boleh. Pastikan yang sebelah kanan tu fakih dan fasih. Jadi bila imam keluar, dia dah terbatal, dia nak ambil wudu,
Belah kiri ke kanan? Belah kanan. Naik. Itu besarnya kepimpinan dalam solat. Bukan main-main. Ya. Jadi kat sini dia kata, ya, masih mendapat pahala berjemaah bila makmum solat mengikut imam sebelum imam memberi salam. Alhamdulillah. Kita gaduh. Nampak, ya Allah, mana dia imam? Tengok imam dah duduk dari akhir. Kita cepat-cepat duduk. Kita dapat sebelum imam beri salam. Dapat berjemaah. Kalau muslimat sakit perut, dia dengar sebut dia, ada yang kadang dia sakit perut kan, dia tahan sampai rakaat 4. Dia dapat makruh, tapi dia tak payah tahan. Dia tak terkentut-kentut je. Keluar ambil wuduk, dia datang balik dapat dua lagi berjemaah. Dua rakaat dia berjemaah, dapat pahala berjemaah walaupun bukan dari awal. Faham tak saya sebut? Ya, daripada dia ikut dalam keadaan makruh kan, makruh je ikut je kan, dia dapat makruh je. Yang ni dia duk tahan kentut, jadi dia duk ikut sepanjang masa kan, sampai merah pada muka dia. Dia bagi salam, dia tak ada kosong je makan dia. Sebab apa? Sebab makruh. Tapi kalau dia pergi ke toilet, ya, kentut, ambil wuduk, datang, dapat juga semuanya rakaat last. Tapi sebab berimam dan imam bagi salat, dia pun bangun, dapat berjemaah walaupun dia masuk. Ya, itulah. Ya, okay. So kalau saya nak cerita banyak ni, banyak tapi Ustazah tahu, okay, sebab Ustazah tadi terlewat, Ustazah curi sikit masa 10 minit. Jadi Ustazah bukakan nak tanya satu dua soalan, silakan. Minta halal, ya. Okey, kalau solat dengan suami, kat mana nak duduknya? Kat tengah ke kanan ke kiri? Mana? Kalau solat dengan suami. Solat dengan suami macam mana? Suami jadi imam, kita duduk di belakang dia atau kiri dia? Itu betul. Ya? Suami jadi imam, dua tempat dia duduk, belakang dia atau kiri dia. Boleh. Okey. Kalau suami pula jadi imam, kita ada anak lelaki. Anak lelaki tu dia duduk sebelah kanan. Kalau dia ada dua anak lelaki, duduk belakang pak dia. Duduk belakang pak dia. Gitu. Ya, mak dia kena duduk belakang lelaki. Macam tu kena buat praktikal lah tu. Ya. Baik, banyak kalau nak cerita pasal berjemaah. InsyaAllah sudah nak ucapkan selamat menyambut Ramadan. Ya, Ramadan Karim buat semua. Doakan kita dapat Lailatul Qadar, InsyaAllah dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang nak pergi umrah dalam Ramadan ini, doakan untuk kami di sini, semoga kita semua sama-sama dapat masuk syurga InsyaAllah. Nanti yang naikkan ke Ustazah, kita masih lagi di bawah, ya, perbincangan keuzuran berjemaah. Ya, kalau tak ada apa, saya baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Ilahana anta rasulana wa ridwaka mutalubana wa a'tina mahabbataka wa maghfirataka wa ridwaka. Wa sallallahu ala
dan tutup dengan tasbih Qur'an dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi